pakai. So kita cara nak menggunakan skuter ni, kita masukkan kunci, kita dapat kunci macam biasa. Okey. Kita pusing sekali. So yang ni tak ada lampu lah. Kali okey. Tu siang hari. Sekarang untuk lampu, kita onkan yang ni lampu. Okey. So ni kita ada signal. Kita ada signal. Okey. Kita ada point. So kat sini kita ada speed. Speed 1, speed 2, speed 3. Okay, speed 1 ni perlahan, speed 2 ni sederhana, speed yang ketiga ni paling laju lah. Okay. So jadi sekarang ni motor dah tunjuk ready. Okay. So kita dah boleh jalan lah, kalau tak jalan. Okay. So kalau kita nak matikan, hanya matikan dia. Okay. So kalau kita nak guna keyless, kita tekan yang tengah ni 2 kali. So dia akan hidup. Okay. Ni hidupkan skuter menggunakan keyless. Okay, menggunakan remote. So kita nak matikan dia, kita tekan mangga yang terbuka ni. So dia akan mati. Okay. Kalau hidupkan guna keyless, matikan pun gunakan keyless juga. Okay, lepas tu kita ada alarm. Okay, kita hidupkan alarm dengan ni mangga yang tutup ni. So ni alarm dah on. So jadi kalau siapa nak curi, dia akan bunyi dah. Kalau dia akan jam lah. So kita pun ada lock untuk safety. Okay, ni pun kita boleh lock juga. Okay. So kita akan letak kunci lah roda ni. Okay. Ni mechanical lock. Okay. Jadi kita on lampu malam, lampu belakang pun akan menyala juga. Okey. Itu saja.